Benda yang saya sedang bergelut sekarang adalah macam mana nak pastikan supaya bisnes itu tidak bergantung kepada buku saya. Oh, sekarang macam tu rasa? Sekarang 50%? berapa persen lah? 60% tu sangat-sangat. So macam tu lepas saya hanya terbitkan 2 buah buku. Banyak lah kan. Kalau setahun 2 buku tu kira banyak kan? Tak banyak. Kalau untuk sustain, kalau untuk growth rate yang signifikan tak banyak lah. Sebab maksudnya saya hanya keluarkan buku pada quarter 1 dan quarter 2 je. So quarter 3 dengan quarter 4 macam mana saya nak maintain tu. Tapi yalah, kita nak tahu lah kan kita punya kemampuan. So tahun ni saya buat kerja gila sikit. Every quarter saya akan keluarkan buku. Tapi sustainable ke nak tulis buku setiap quarter? Kalau dah ada, sebab tu content council tu saya tubuh kan. Saya nak ada satu perancangan yang lebih detail tentang apa idea-idea yang kita nak bawa. So contoh macam saya sendiri akan bentangkan sekarang ni dah ada 4 buku tu, framework dia apa. So at least bila kita ada roadmap itu, so dia adalah direction tu kan. Pernah rasa terpaksa kena tulis buku? So far tak lah. So far saya sebenarnya lebih kepada macam mana aku nak cari masa menulis macam tu. Saya lebih kepada macam mana nak cari masa, nak cari kesempatan itu. Saya lebih kepada bukanlah nak cari macam mana aku nak tulis, tak. Saya lebih kepada bila aku nak tulis ni. Sebab idea tu sentiasa ada tak tahu nak cakap sentiasa ke. Tapi saya sukalah berkongsi itu. Macam sebab saya terfikir apa tahu, macam sebab saya tengok istilah konten. Maksudnya macam nak buat konten Macam mana kalau kadang-kadang kita ada idea macam tak tahu nak buat konten apa, tak tahu nak jemput guest apa, contoh lah ni kalau podcast. Habis dulu pun saya buat konten lain, saya macam fikir